Coach, first of all, congratulations. Menang 1-0 kita boleh dapat lebih lagi tadi dengan offside, dengan berbagai peluang pun sepatutnya boleh dapat lebih darinya. Tapi untuk coach sendiri, perlawanan tadi dapat mematahkan segala transition daripada Coach Adi sendiri macam mana? Pertama sekali Alhamdulillah dan terima kasih kepada seluruh kamp Penang di atas perjuangan yang bagi saya perjuangan sejati yang menginginkan kemenangan, dan hasilnya kita dapat 1-0. Dan kita tahu Kuching bukan pasukan yang calang-calang. Kuching adalah pasukan yang stabil, boleh dikatakan perfect di semua bahagian, dan kita dapat atasi dengan kepercayaan diri sendiri yang kita boleh buat. Dan saya sedar kami masih ada lagi 90 minit halangan di Kuching nanti, dan kami akan 3-4 hari ini kami akan prepare untuk next game insya-Allah. Coach ambil risiko untuk meletakkan Douglas dalam kesebelasan utama dan dia deliver. Untuk coach sendiri, selepas dia menjadikan gol tu, mungkin ia satu benda yang berbaloi. Yes, kepercayaan diberikan dan Douglas sendiri deliver, dan bagi saya Alhamdulillah impact yang segera kita dapat daripada Douglas, dan saya harap dengan dapatnya debat pertama dengan gol pertama, saya harap performance individu dia akan terus meningkat, keyakinan diri akan terus meningkat untuk next game untuk membantu Penang nanti insya-Allah. Coach, kita tahu dekat Kuching City, dekat Kuching sendiri itu betapa kuat mereka dengan stadium yang penuh. Mungkin coach sendiri ada pelatih sendiri untuk menghadapi dia. Saya boleh katakan kami akan pergi dengan cara yang sama, dengan cara menyerang, dengan cara pressing game. Kami tahu, kami sedar halangan yang bakal kami hadapi di Kuching nanti, dan saya sendiri akan persiapkan pasukan saya insya-Allah untuk sebarang kemungkinan di 90 minit pada 24 hari bulan nanti insya-Allah. Terus kemenangan berturut-turut, especially dua pasukan yang paling konsisten dalam Liga Super KL dan Liga Super dan Sarawak Kuching City hari ini, apa yang membawa kepada peningkatan mendadak ni, Coach? Tak ada rahsia special pun. Bila bola sepak, bila dapat confident, bila dapat satu kemenangan yang melonjakkan moral booster, dan mereka satu hati untuk satu matlamat, itulah yang kita dapat hasil. Game by game mereka menunjukkan kesungguhan, mereka menunjukkan keazaman yang tinggi untuk memenangi perlawanan. Dan Alhamdulillah sebelum ni kita dapat peluang tapi kita dikecewakan dengan penyudahan yang lemah, tetapi lately kita dapat menjadikan gol. Walaupun pada hari ini kita akui seharusnya kita keluar dengan mungkin lebih daripada satu gol, tetapi alhamdulillah saya tidak perlu tamak, kerana ini adalah orang cakap cukup memadai bagi Penang, dan kita fokus pada next insya-Allah. Saya tertarik sebab dalam bola sepak muda ni tak ramai sebenarnya yang nak main dua striker, tapi Coach tadi cantik, and saya tertarik dengan ada Farizal Abel. Saya nampak pressure dia ada kat situ dengan larian dia, cuma ada satu peluang untuk masa yang dia gagal, tapi itu tak ada masalah. Macam mana Coach boleh nanti nak teruskan peluang bagi dia develop lagi? Plan Coach macam mana? Okey, saya senang, saya treat semua player saya adalah sama, tak kira import, tak kira lokal, saya treat sama, dan siapa perform dekat training saya akan bagi ganjaran untuk main di game, kerana bagi coach pun nak menang, player pun nak menang, dan siapa perform dekat training, siapa menunjukkan fokus yang tinggi untuk meyakinkan saya beri peluang. Dan alhamdulillah bagi saya semua pemain delivered apa yang diperlukan oleh pasukan. Last time saya datang ke sini, masa tu saya tanya coach, kata mereka semakin hampir memahami apa yang saya nak terapkan. Adakah sekarang coach rasa mereka dah betul-betul faham apa yang memang coach nak bawa di sini? Okey, dalam bola ada dua momen sahaja, iaitu menyerang dan bertahan. Dan selagi mereka faham, selagi mereka tahu apa itu role and responsibility ketika menyerang dan juga ketika bertahan, adalah pada saya mencukupi. Alhamdulillah. Okey. Last penghargaan untuk fan yang datang berpanas tadi. Terima kasih jutaan terima kasih kepada mereka yang datang dan juga yang sedia di depan kaca TV, sedia di depan skrin telefon ataupun segala apa cabang media sosial, kerana tanpa mereka kami tidak mampu datang sejauh ini. Dan saya harap teruskan menyokong kami, tidak kira
Tidak kira ketika kami dalam keadaan baik ataupun tidak baik, kami mengharapkan pemain ke-12.